Nampaknya ramai peminat risau apabila Bella Astilah dilihat kurang aktif di media sosial sejak beberapa hari lalu. Malah ruangan komen dibanjiri dengan kata-kata semangat dan doa daripada para pengikut yang sentiasa mengambil berat tentang dirinya. Namun Bella akhirnya tampil menjelaskan bahawa dia sebenarnya hanya mengambil sedikit masa untuk diri sendiri. Menurut Bella, sepanjang minggu tersebut dia fokus untuk bersedia menghadapi projek baharu. Antara aktiviti yang dilakukan termasuk bersenam, detoks daripada media sosial, menenangkan fikiran, membaca skrip dan mempersiapkan diri dari segi fizikal, mental serta emosi. Bella turut berkongsi bahawa dia bakal kembali ke set penggambaran selepas hampir setahun berehat. Sudah tentu berita ini menggembirakan ramai peminat yang tidak sabar melihat kemunculannya semula di kaca televisyen. Dalam masa yang sama, perhatian ramai turut tertumpu kepada hubungan baik antara Bella dan Syed Saddiq. Baru-baru ini mereka dilihat meluangkan masa bersama anak-anak Bella, iaitu Ara dan Aiden. Momen yang dikongsikan menunjukkan suasana yang cukup ceria dan penuh kegembiraan. Mereka dikatakan sempat keluar berjalan-jalan, bersiar-siar dan menikmati masa berkualiti bersama sebagai sebuah keluarga. Lebih menarik perhatian, Syed Saddiq juga dikatakan menghadiahkan aiskrim kepada Ara dan Aiden. Bukan itu sahaja, beliau turut membelikan buku untuk anak-anak tersebut. Tindakan itu mendapat pujian ramai kerana dilihat sebagai satu cara yang baik untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Ara dan Aiden pula kelihatan sangat gembira sepanjang aktiviti tersebut. Wajah ceria mereka jelas menunjukkan betapa seronoknya dapat meluangkan masa bersama insan yang rapat dengan keluarga mereka. Antara perkara penting yang menjadi perhatian netizen ialah Bella kini dilihat semakin positif dan fokus kepada kerjaya serta kehidupan peribadi. Ramai peminat mendoakan agar Bella sentiasa kuat menghadapi setiap cabaran. Syed Saddiq terus menunjukkan sikap penyayang dan mesra terhadap Ara dan Aiden. Aktiviti santai seperti membeli buku dan menikmati aiskrim bersama mendapat reaksi positif daripada orang ramai. Netizen menyukai suasana harmoni yang dipaparkan dan berharap kebahagiaan Bella serta anak-anak terus berkekalan. Apapun, yang paling penting adalah melihat Bella kembali bersemangat, sihat dan tersenyum bersama insan-insan yang disayanginya. Peminat juga berharap segala urusan Bella dipermudahkan dan perjalanan kariernya selepas kembali ke set penggambaran akan berjalan lancar. Jadi, apa pendapat anda tentang perkembangan terkini Bella Astilah dan momen bersama Syed Saddiq, Ara serta Aiden ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk lebih banyak perkembangan terkini artis dan selebriti tempatan. Terima kasih kerana menonton.